Menerusi perkongsian usahawan Datuk Sri Vida di laman TikTok miliknya, Datuk Sri Vida ada berkongsi sebuah rakaman video ketika menjamu Datuk Fazli Yaakob dengan menu hidangan nasi kerabu. Datuk Sri Vida mencedokkan nasi kerabu buat Datuk Fazli dan Datuk Fazli juga mahu mencedokkan nasi kerabu buat Datuk Sri Vida dengan gaya ala-ala hidangan di hotel. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Okay. Sebab saya datang. So ini Tok datang rumah saya. Okay. Saya hidangkan makanan tradisional Kelantan. Nasi kerabu. Nasi kerabu, ayam kucing ni dia ayam kucing tu. Ayam kucing. Betul jeruk, dengan daging kamu tak daging bakar. Daging bakar. Budu ada budu. Oh, budu. Baru cakap orang. Budu. Ni budu masak. Macam apa ni macam? Malu ke dia ni budu masak tu. Budu masak. Kita ada budu masak. Apa beza budu masak dengan budu Tak masak? masak dengan tumi kakak. Ya. Ada kakak kat Kelantan tu tidak budu ataupun makan tuai gitu je. Kita masak sikit kakak. Dan ini adalah panggilnya budu paye. Masa saya buat untuk Datuk. Boleh, lebih nice. Saya orang Kelantan, dia ada cara dia. Tu tahu dia cara dia macam mana tu? Ni ikan. Tanya, soalan salah lah saya. Dia punya daun-daun ni, daun yang paling masak sedap ni. Apa nama ni? Daun 50. Saya punya masak kek kat rumah kena ada daun 50. Ada wangi semua. Okey, lepas tu buka apa ni? Ni. Okey. Ni. Bubur Kelapa dan ikan. nyo. Nyo. Okey. Lepas bubur nyo, bubur. Okey. Okey, apa lagi? Kabut kakak. Ni. Ni kakak. Ni kabu mesti ada bunga katil serai. Bunga katil serai. Lebih sikit, saya suka saya lebih. Okey, best. Saya juga. Now, ialah solok. Solok pun favourite ni. Solok lada kakak. Ni solok lada. Ini dia punya telur jeruk. Yang panggil. Nak tanya kakak. Okey, what else? Oh, kita kena ada go ni. Kita tak ada Kalau ikut kakak, kita kena ada dia tumi. Tapi sebab tumi, kita dah ada ayam kucing, kita tumi di sini. Okey. Wah, tengok tu kali ni. Ni. Nanti kakak. Budu. Time for budu. Budu ni. Favourite. Pakai budu? Suka budu. Masih So lagi. tambah. Sabar. Sikit cukup. Okey. Tak pakai pedas dia. Ha. Okey, last. Tu punya dia dibakar. Okey. Oh, dia tak tahu kubek-kubek ranggah habis dia kakak. Ini kepuk. Kepuk ni. Saya sebut kepuk. 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 Kakak, so kalau kakak tengok presentation si kabu ni, kakak rasa macam mana kakak? Saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya berterabur kita tengok chef buat pula. So kita serve cara macam hotel pula Kita tak ada style berkapur. Okey. Masih lebih lagi ke cukup? Cukup. Tak tahu sikit tu bagi dia wangi. Kena dah tahu. Ini dia punya. Orang kita kata salad. Salad chef pula, salad.
sikit. Kita tambah. Mana toge? Toge kat depan. Betul ke? Percaya. Okey, sini. Cukup ke toge je? Okey, dan sekarang kita tunggu Kelapa. kelapa tak? Saya suka nyo banyak. Kena banyak lah. Nyo. Nyo. Banyak lagi ke cukup? Lagi? Sikit lagi. Saya suka okey. Cukup. Lepas tu, sebelum tak sambal, kita letak daging dulu. Daging bakar kan? Tengok daging bakar dia punya tebal, dia punya marinate punya tu kakak. Okey, kita letak solok. Solok. Dia ada solok ikan, ada solok lada. Okey. Dan pecik. Okey. Dari mana? Ni ke ni? Poho. Ya, ah. Poho. Kedua apa jeruk? Jadi anak yang dia punya tu. Yang mana? Yang tu. Ni. Yang tu. Yang ni tu. Ni. Apa beza? Beza dia tu, dia punya kuning kecil. Kuning kecil dengan ni yang ni masak dia punya ni lain rasa dia. Kau faham? Hmm. Masuk basah. Kepuk. Oh ni. Ni. Barang wajib. Wudu boleh? Wudu lah. Sikit lah. Berapa ke? Apa nasi kan satu. Cukup. Cukup. Kepuk. Kepuk. Dia macam makan kat hotel ni hidangan ni. Dah. Okey, dah. Boleh makan dah. Okey, cara hidangan hotel dengan cara buat-buat. Cara Ini- buat-buat agak. Ini lagi sedap. Kakak buat-buat ni. Ini lagi sedap. Dah habis tu Dah. Habiskan Wajib. Okey. Dapat ni. Jom. Thank you so much.